Hai semua, apa khabar? Hari ini saya sangat excited nak buat anda semua. Kali ini kita akan tour sebuah lagi luxury bungalow di belakang saya ni. So kali ini kita akan bawa anda semua ke The Mines Resort City, dekat dengan golf club dan sebagainya. Sebelum tu, spek of the bungalow adalah land size dia 7,700 kaki persegi, build up dia ada 11,400 kaki persegi anggaran. Siap dengan 12 bilik tidur, 10 bilik air, 1 powder room dan 1 driver toilet. Tunggu apa lagi? Jom ikut saya. Okey, seperti biasa kita start dengan bahagian exterior bungalow ni dulu. Dari segi design dia adalah modern contemporary design. Yang menariknya walaupun dia adalah 3.5 story, jangan risau sebab dah melengkap dengan home lift. Okey. So di bahagian luar ni, tuan-tuan perempuan jangan risau, parking kalau kat luar ni saja dah boleh 4 buah kereta. Tengok saja dia punya daun pagar ni, auto gate ni lebih kurang 16 kaki, so jadi 32 kaki. Dan depan je ni tak menghadap rumah orang lain. Jadi kalau kata macam jiran sebelah dah buat porch external ataupun nak bercuduk tanam pun boleh. Okey, kita masuk dalam rumah. Okey, sebaik kita masuk melalui auto gate ni. Okey, ada 2 auto gate dan kita ada satu lagi sebenarnya actually manual gate, yang mana jika tuan-tuan perempuan kalau kata malas nak buka auto gate ni kan sebab lebar sangat, tak nak expose sangat, so boleh melalui manual gate tu. Dan sebaik masuk kat kawasan porch ni, kita ada lebih kurang 2 ke 3 kereta di kawasan uncovered car porch ni. Dan kalau tuan-tuan perempuan nak simpan, nak jaga kereta lebih, jangan risau, ada lagi covered car porch yang boleh muat lebih kurang 2 kereta kat sini, 2 kereta lagi kat sana. Okey, sini memang dah siap dengan driver toilet, ni pump room, dah siap dengan plaster ceiling, cornice semua dengan ceiling fan. Mana kata kalau kata nak convert jadi satu macam nak buat majlis event sebagainya pun, sini boleh juga diutilize untuk tujuan tu. Belakang saya pula ni, dan satu lagi adalah utility room. Dan juga ini adalah lift area yang membawa kepada tingkat 2 sampai ke tingkat atas sekali. Okey. Next, ini tadi bahagian yang covered car porch, lagi 2 kereta boleh parking. Tapi nampak macam satu kan? Sebab apa? Sebab owner dah pun tambah room ni. Ni kira temporary lah sebab dia pakai gypsum saja. Ni sebagai security ataupun driver punya room lah. Tapi kalau tuan-tuan perempuan tak nak guna kawasan ni betul-betul nak fully utilize, boleh simply demolish bahagian ni. Jangan risau. Okey, di sebelah kanan rumah ni juga ada satu lagi setback lebih kurang 10 kaki. Okey, dan tangga itu akan membawa tuan-tuan perempuan ke bahagian backyard dan juga ke bahagian wet kitchen. Okey, kita tengok tingkat atas. Okey, sebaik kita melalui tangga daripada main entrance tadi tu, naik ke tingkat atas ni, kita akan jumpa dengan satu bahagian foyer siap dengan ada chandelier yang cantik. Okey, ini pula adalah pintu main entrance, main door untuk masuk ke bahagian living. Kejap lagi kita akan cover. Okey, sambil tu sampai ke kawasan ni, kita akan jumpa dengan satu kawasan internal terrace. Okey, yang mana dah lengkap dengan siap dengan tile flooring with wood effect. Okey, itu adalah entrance untuk menuju ke bahagian living, dining dan sebagainya. Itu juga adalah bahagian dining. Okey, dan sebelum tu kita ada satu lagi ke bahagian patio, iaitu changing room. Okey, dan seterusnya ini ada kawasan swimming pool. Okey, dah siap dengan pebble wash. Okey, swimming pool dia pun memang agak luas. Okey, memang sesuai lah untuk kereta satu the whole family lah, untuk mandi dan sebagainya. Dan menariknya juga pool ni dia menghadap ke bahagian depan, dan ke bahagian sisi kanan rumah ni. Jadi angin pun lebih sikit lah kawasan ni, jadi rasa lebih santai-santai tu lebih best. Alright, so kita masuk ke jadi sebelum tu kita ada satu lagi kawasan next setback ni. Setback ni pun dah dekat dengan 10 kaki. Belakang tu pun ada lagi setback 10 kaki untuk backyard dan sebagainya. Okey, jadi dengan itu kita masuk ke bahagian living rumah ni. Okey, sebaik kita masuk ke main door ni, siap dengan solid wood. Okey, siap dengan dekoratif punya door ni. Okey, kita akan jumpa dengan satu living hall. Siap dengan double volume. Tinggi dia punya ceiling ni berkurang 23 kaki. Siap dengan chandelier yang cantik. Siap lagi dengan ceiling pattern yang menarik lah. Okey, menunjukkan ciri-ciri contemporary design di kawasan ni. Tengok je dia punya tile pun 2,5 kali 2,5 ni pun dia punya tile pattern pun memang cantik.
bukan kebiasaan yang kita nampak lah. Okey, jika ada barang majlis sebagainya, boleh buka sliding door ni, okay, untuk terima udara lebih baik masuk daripada luar. Okey, dan disebabkan dia ada glass wall ni di kat atas ni, so dari segi cahaya, pencahayaan, natural lighting tu masuk dengan banyak sekali lah. Okey, sebelah kanan saya ni adalah lift yang membawa ke tingkat atas. Seterusnya, ni adalah TV panel. Jadi biasanya TV akan letak kat sini lah, dengan konsol semua. So sofa semua set letak dekat sini lah. Okey, so kita ada bahagian seterusnya. Okey, ni bahagian cozy area, dibahagikan dengan separator ni. Okey, tapi jangan risau sebab dia ada entrance tadi atau exit ke bahagian pool. Okey, kita akan sambut dengan mini bar. Okey, mini bar. Kalau ada majlis sebagainya, kalau kata macam ada special event, boleh utilize kawasan ni untuk mini bar. Dan sebelum kita naik tangga tu, kita bawa tuan-tuan dan puan untuk tengok bahagian dry kitchen dulu. Okey, ni dah siap dengan concrete island. Okey, boleh letak stool kat sini. Kita ada dry kitchen kat sini, siap dengan hood hob kat sini siap. Okey, plus dia punya kitchen cabinet. Tengok backsplash dia pun memang lain. Okey, memang ada texture bunga sebagainya. Okey, so welcome to bahagian dining, formal dining. Okey, kat sini pun muat lebih kurang 10 lah seaters. Okey, dan menariknya sebab apa? Sebab kita boleh buka tingkap ni, kita boleh buka pintu sliding. So kita boleh rasa banyak lah udara angin masuk kawasan ni. Jadi dia tak kepam lah. Walaupun ada aircon, tapi saya tak rasa panas di kawasan ni, disebabkan mungkin angin daripada luar, natural angin daripada luar. Siap dengan plaster ceiling, cornice yang cantik, ada sekali dengan timber strip. Okey, memang nice kawasan ni. Okey, so balik ke bahagian dry kitchen. Lepas tu kita bawa tuan-tuan dan puan ke bahagian wet kitchen. Okey, dekat dengan solid surface. Okey, hood hob semua dah ada. Okey, dengan downlight. Okey, siap dengan plastic ceiling, siap dengan kipas, ceiling fan. Sini boleh letak fridge. Okey, slot. Dah ada kitchen cabinet dengan dish track dan sebagainya. Okey, di sebelahnya adalah bahagian laundry area. Okey, laundry area. Siap dengan ceiling fan juga. Ini auto lah, auto grill. Okey, yang daripada bahagian sebelah kiri sisi tadi, ni kan ada tangga naik ke atas kan. So kita akan boleh access ke sini lah. So ni bahagian service area lah. Okey, dan juga kita ada satu maid's room lah, dan juga maid's toilet. Ni pun juga dah siap dengan marble slab, tiles. Okey, bukan biasa-biasa ni. Walaupun kat bahagian laundry letak tiles macam ni. Sebelum naik tingkat atas, kita akan ke bahagian powder room. Okey, ni satu powder room untuk gas dan sebagainya. Okey, tengok dia punya pintu pun oversize, solid wood. Powder room pun dengan tile dengan cantik sampai ke atas. Okey, dan sebelah powder room ni, ini adalah guest room. Okey, guest room pun memang super spacious. Okay, siap dengan attached bathroom. Okey, guest room ni menghadap ke bahagian depan. Jadi kalau katalah parents tuan-tuan perempuan ada kat sini, bolehlah nampak siapa yang datang. Dan juga sebabkan boleh buka tingkat semua ni, jadi kawasan ni nampak rasa lebih best lah, lebih nyaman, lebih privacy sebab tak ada orang kan. Okey, jom kita naik ke tingkat atas. Okey tuan-tuan dan puan, jom kita naik ke tengok tingkat 2. Okey, sebelum tu ingin saya explain sikit pasal tangga ni. Nampak betul special sebab apa? Dia adalah floating dan juga adalah spiral. Okey, dan betul saja dibuat dengan timber flooring, dengan glass railing, tempered glass. Lepas tu siap dengan ditemani kita dengan 6 wall panel. Okey, jadi pencahayaan natural lighting tu masuk dengan bagus sekali. Okey, sampai kita ke tingkat 2. Yang menariknya, sampai ke tingkat 2 ni kita boleh rest kat sini kejap. Kita ada macam ada satu cozy area kat sini. Okey, kalau tengok tuan-tuan tengok floor pattern ni, dia punya tiles ni sama je. Sama je, synchronize je dengan bahagian living, dining dan sebagainya. Okey, so membawa sampai ke tingkat atas ni. Okey, ni kita bilik pertama kita tunjuk. So siap dengan solid wood door, siap dengan TV panel. Okey, dan keliling ni ada lagi glass panel, glass wall. Okey, muat king ataupun queen size bed, dan ada wardrobe. Okey, built-in wardrobe area, dan juga siap dengan kipas. Okey, full height wardrobe. Dan juga menariknya lagi, dia punya bathroom ni ada
siap dengan jacuzzi, bathtub dengan jacuzzi. Okey, setiap bilik kat sini memang ada bathtub dengan jacuzzi. Okey, keluar daripada bilik pertama ni, kita akan pergi ke bilik seterusnya. Okey, ni second bedroom. Okey, kita tengok floor pattern dia, sama je tiles dia. Okey, cuma yang ni dia menghadap ke bahagian belakang dan bahagian sisi rumah ni lah, sama macam bilik yang tadi ni. Okey, dan dah siap dengan sama juga full height wardrobe, ada ceiling fan, ada bathroom, attached bathroom dengan bathtub with jacuzzi. Okey, jom kita tengok bilik seterusnya. Keluar dari bilik ni, kita pergi ke bilik sebelahnya, iaitu AV room ataupun entertainment room. Okey, so of course AV room ataupun entertainment room ni, dia punya flooring dia lain sikit lah Okey, ni siap dengan timber flooring. Dan ni kita ada satu bahagian store lah, store ataupun multi-purpose punya store area. Okay, mungkin nak letak macam-macam peralatan untuk AV dan sebagainya. Dan bilik ni dia menghadap ke bahagian pool. Okey, dan siap dengan chandelier yang cantik, plastik yang cantik, aircon semua dah ada. Okey, keluar daripada bilik AV ni, kita akan melalui balik bahagian cozy ni. Dan ingin saya tunjukkan tuan-tuan, ini adalah glass railing yang membawa kita nampak balik kita punya bahagian living dengan chandelier yang cantik. Kat sini tuan-tuan boleh nampak lah guest siapa yang datang, ataupun family members ke nak hi-hi, okey, atau bye-bye pun boleh juga kat sini. Dan itu pula adalah bahagian lift. Okey, tadi macam saya cakap tadi, di sebelah living hall bawah ni ada satu lift area. Ini dah lift tu membawa ke tingkat 2 ni. Okey, last but not least, di tingkat ni saya akan bawa tuan-tuan tengok satu bilik yang keempat. Okey, sebelum sampai ke bilik keempat ni, kita ada wardrobe area, kita ada satu store. Bilik ni special, dia ada satu storeroom berbanding dengan bilik lain dekat tingkat ni. Okay, so welcome to bilik yang keempat dekat sini, set dengan full height wardrobe. Okay, yang ni bilik ni dia overlooking bahagian depan lah, bahagian entrance, main entrance, set dengan plastic ceiling with cornice, aircon, muat king size bed, and of course last but not least, dia punya ensuite bathroom. Okay, tengok floor pattern dia pun semua cantik, tile out sampai atas. Okay, memang superb. Okay, selamat datang ke tingkat 3 rumah ni. Di belakang saya ni chandelier yang cantik dan anggun tadi tu. Okay, ketinggian 40 kaki di bawah dia kan. Okay, sama juga macam tingkat 2 tadi, cuma kita ada satu cozy area ataupun dia juga sebagai family area jugalah. Satu lagi second family area. Sebabkan ada macam plug-plug ni, switch ni untuk tengok TV dan sebagainya. Dan kejap lagi saya akan cover ke bahagian tu. Okey, di sebelah tangan saya ni, kat sini sama juga macam tingkat bawah ni, ada 4 bilik tidur. Okey, 4 bilik air. So welcome ke bilik yang pertama lah di tingkat ni. Okey, yang mana size tu memang boleh muat king size bed. Lepas tu dengan plastic ceiling, cornice, aircon, TV panel semua dah siap. Dengan wardrobe punya area, full height. Okey, dan of course ensuite bathroom, bathtub dengan jacuzzi. Okay, next kita pergi ke bilik seterusnya. Keluar dari bilik ni, kita pergi ke next bilik. Okay, yang mana kita akan sambut dengan sonic wood door. Okay, juga dengan muat king size bed. Okay, juga dah ada siap dengan wardrobe area, full height. Kita juga ada bathtub with jacuzzi. Okay, tengok dia punya tile pattern memang cantik, lain daripada lain. So of course adalah imported. Dan untuk bilik ni special sebab apa? Dia ada satu pintu untuk akses ke bahagian balcony. Okay, dua warna ni. In case kalau tak nak guna pintu main ni. Okay, so next kita pergi ke seterusnya. Ada satu, saya assume atau tuan-tuan boleh gunakan sebagai prayer room lah. Prayer room ni memang cantik juga, siap dengan decorative lighting. Okay, tile up wall sampai atas. Tengok sama macam saya cakap tadi, tile flooring ni semua synchronize daripada bawah living tu sampai ke tingkat 2, 3 pun semua je samanya dia punya floor pattern dia. Dan itu of course lift lah daripada living tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ni. Kan bilik yang seterusnya adalah bilik yang ketiga kat tingkat ni. Okey, juga muat king size bed. Bilik ni menariknya dia menghadap ke bahagian depan. Jadi lebih privacy lah dan ada lebih angin udara masuk, siap dengan ensuite bathroom, full height wardrobe, dan last but not least kat bilik yang last kali. So untuk bilik yang terakhir ni, ni lagi special. Okay, orang kata apa, save the best for last kan. Okay, bilik ni saya assume boleh gunakan sebagai master bedroom sebab dia punya pattern untuk plastik lain sikit, decoration ni pun wall decoration lain sikit.
Okay, muat king size bed of course, dan kita ada wardrobe area kan, dengan ceiling fan, dan juga ada bathtub with jacuzzi. Tengok dia punya tiles floor pattern itu memang lain daripada yang lain. Okay, dan menariknya lagi, selain ada kita ada sliding tingkap ni, kita ada satu lagi sliding door. Okay, yang membawa kita ke bahagian main entrance. Okay, dekat sini mungkin boleh relax. Ada satu balcony, privacy area. Okay, so mungkin nak ada different vibe ke kan, petang-petang ke, nak dapatkan ilham idea lebih, boleh lepak-lepak kat sini sambil memandang jauh ke depan yang tiada sebarang halangan. Okay, so buat tuan-tuan dan puan untuk melalui ke bahagian balcony ni ataupun teras ni. Okay, dan menariknya dia boleh akses ataupun patah balik ke bahagian family area dan juga ke bahagian tangga menuju ke bahagian ni tadi. Okey, terima kasih sungguh-sungguh tuan-tuan dan puan kerana sudi menonton video ni sampai habis. Dan jika tuan-tuan dan puan suka dengan video ni, mohon komen, like, share dan juga subscribe video ni, dan juga tekan butang loceng. Okey, dan last but not least, dari segi harga yang ditawarkan adalah 5.5 million negotiable. Jumpa anda di next episode.